Sumatera berpeluang sekali lagi mengorak langkah di kaca TV. Kali ini dalam rancangan Awani Niaga di Astro Awani dibawakan khas oleh Unify Business. Satu lagi ruang dan peluang untuk mengetengahkan produk ready to eat tempatan ke persada niaga yang lebih luas. Mari kita saksikan di sebalik tabir hari ini. Untuk bawa makanan, masakan macam masakan mak. Katakan saya pergi travel, saya nak makan sedap. Jadi contoh macam dendeng, rendang, ayam masak merah. Kalau apa yang kita nak buat tu, sebelum kita nak keluarkan, kita pastikan tak ada rasa-rasa yang pelik. Yang lain tak ada buat semuanya yang kita nak keluarkan. Sumatera, semua kena try. Alhamdulillah selesai untuk sesi hari ini. Jom kita ke sesi seterusnya. Semua kita dah masuk ke Astro Awani, kita dah masuk ke Awani Niaga. Siapa yang belum order boleh pergi ke TikTok sekarang. Terus tekan beg kuning sebab stok masih ada. Pada musim bahagian hari khas untuk NGO, corporate yang cari produk-produk food bank ataupun tengah buat projek CSR bersama dengan kerajaan ataupun kepada corporate. Jangan lupa hubungi kami, pergi ke website dan terus hubungi kami akan buat A sampai Z untuk company anda. Thank you to Astro Awani, thank you to Unify kerana menjemput Sumatera ke Awani Niaga. Banyak benda yang kami boleh share dan banyak lagi benda yang kami boleh kongsikan kat sini. Dan insya-Allah orang jangan putus asa. Buat Sumatera semua kena try. So, kepada kawan-kawan semua yang ada dekat luar sana yang belum lagi rasa makanan ready to eat daripada Sumatera, korang kena try sebab ini makanan ready to eat yang the best, top in Malaysia. So, Sumatera semua kena try. Sumatera semua kena try.